Ini adalah sedan terpantas di bawah 100,000. Ini adalah sedan termurah dengan daya pecutan 0 to 100 di bawah 8 saat saja, 7.5 saat. Ini adalah sedan termurah yang menggunakan transmisi dui clutch. Ini adalah sedan turbo termurah 1.5 liter, 181 PS, 290 Nm of torque. Inilah sedan yang bakal menghancurkan resale value sedan-sedan Jepun. Kenapa saya kata begini? Tonton video saya sehingga habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra. Warga KL Selangor, jom kita set appointment. Saya belanja anda pandu uji Proton S70 2026. Proton namakan ini adalah S70 2026. Bukannya MC, hanya ada sedikit saja perubahan dilakukan pada S70 ini. Enjin kini adalah enjin IGT 4 silinder, timing chain, direct injection. Yang lama hanya multi point injection. Yang dahulunya kalau direct injection hanya ada pada X50 flagship, itu saja yang direct injection. Jadi sekarang generasi baru enjin Proton IGT ni semuanya dah standard sama, semuanya adalah direct injection 4 silinder, timing chain. Pada dia bermula dengan X50 yang baru, all new X50 pada tahun 2025 bulan Ogos masa tu. Lepas tu X70 dapat enjin yang sama seperti X50, all new X50 di sana. Kini X70 dan kini lagi tahun 2026 sedan 70. Tak lama lagi X90 pun bakal menerima enjin yang sama. X90 enjin sama dengan yang ini, sedan 70. Yang mana inilah kereta yang sedan yang ringan. Jadi memang sangat menarik kalau diletakkan enjin ini di S70 ini. Boleh memecut sepantas 7.5 saat yang dahulunya hanya 9.6 saat saja. IHU dah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto, wireless bukan wired. Dia hanya ada pada varian flagship saja. Varian masih kekal ada 4 varian. Hanya flagship dapat headliner flagship X yang dapat headliner yang warna hitam. Headliner tu adalah yang di atas ni. Ini dia punya macam ceiling dia lah. Dia punya headliner A pillar dalam, B pillar dia berwarna hitam. Yang ini dia berwarna cerah yang grey, light grey tu lah. Flagship biasa, premium dan executive headliner macam ni. Flagship X saja yang headliner hitam dan ada sunroof. Proton namakan dia S70 ni, dia kata Malaysian Sporty Sedan. Kalau anda tengok yang ini flagship biasa, dia tak nampak sporty pun kan. Tapi yang flagship X tu lah yang mana rupa luaran dia agak sporty lah. Kalau dah diletakkan spoiler yang tinggi, dia punya spoiler tu ducktail spoiler sajalah, tapi dia tinggi daripada yang dahulu. Lepas tu dia punya body kit, kalau yang belakang ni dia punya diffuser tu agak over sikit lah bagi saya untuk kereta yang macam ni. Dia punya rupa dia punya ketinggian dia, wheel arch yang macam ini, ada ruang kosong banyak ni. Bagi saya over sikit lah body kit tu untuk yang flagship X. Dalam cantik lah, headliner hitam apa semua dia kemas. Lepas tu itulah agak agresif sikit lah untuk kereta ini, untuk body kit seperti itu. Ada orang suka, tapi pun mesti akan ada orang yang kurang suka dengan flagship X punya styling tu. Okay, namun ada juga yang telah di downgrade secara halus yang mana anda mungkin tak perasan, iaitu dia punya lampu hadapan ini. Okey, sekejap saya bukakan apa yang dia downgrade sebenarnya. Dia downgrade pada apabila kita bagi signal,
hazard ke apa, baru nampak lah sebenarnya apa yang dia dah downgrade. New headlamp design, dia punya pattern tu sama, cuma dia punya dalaman ni dia dah ubah sedikit. Sekarang ni by LED, low beam, high beam dalam satu lens yang sama. Dahulu dia di sini, dia punya reflector high beam dekat sini. Sekarang dah jadi signal. Dahulunya signal di integrasikan dalam DRL, day running light ni akan bertukar jadi warna oranye kalau kita bagi signal. Tapi sekarang ni dah pakai bulb yang biasa, yang mana nampak old school sikit tapi tak ada masalah pun. Yang mana ini adalah salah satu langkah penjimatan untuk share part dengan Geely Emgrand yang di versi luar Malaysia lah. Jadi ini yang salah satu bagi saya dia downgrade sikit, tapi tak adalah masalah yang mana kita nak risaukan ke apa. Lampu tetap terang. High beam dekat projector ni sebenarnya pun clean jugalah, dia punya light plotting di jalan ke apa agak clean jugalah dan terang juga. Okay, so yang lain kita tengok pada design rim yang ini. Dia telah, sekejap saya matikan dia punya hazard. Okay, rim design ni sebenarnya lebih kurang sama saja, cuma dia punya pattern yang ini. Dahulunya dia punya senggat ni dekat sini, tapi ni berpindah kat sini. Tu je beza dia. Saiz sama, 205 50 17 inci. Kalau ikutkan kurang lebar, bagi saya untuk dengan power dia yang sepower itu, patutnya dia kena bagi tayar yang lebih lebar untuk tak nak bagi dia punya tayar ni wheel spin. Sebab power ini memang terlalu power untuk dia punya saiz yang 205 ni. Kalau tayar yang kurang grip, dia akan wheel spin, itu confirm lah. Kalau ni mungkin anda boleh upgrade kepada tayar yang lebih berkualiti dan lebar 215 lah, mungkin dia masih okey dengan rim yang asal ni. Jadi untuk itu cadangan saya lah, yang mana kalau dengan power yang seperti ini, torque seperti ini, memang sesuai lah untuk dapat tayar yang grip yang baik macam itu. Itu upgrade yang wajib bagi saya untuk S70 yang baru ni. Yang variant di hadapan ni adalah yang flagship biasa. Jadi harga dia Proton tak ubah harga, kecuali dia punya rebate lah, dia tak sebanyak yang dahulu. Harga 89,800 sebelum insurans, sebelum rebate. Jadi itu agak angka yang bawah 100,000, agak murah untuk kereta yang seperti ini. Variant yang atas dia flagship X, tambah 5,000 lagi anda akan dapat sunroof, yang mana dia tak adalah panoramic roof macam X50, dia hanya depan saja dan dia manual sunshade. Nak open sunshade tu kena tolak tarik sendirilah. Dan anda akan dapat body kit yang over sporty sikit. Itu dia 5,000, itu yang anda dapat lah. Dan DVR, dashcam depan je, bukan belakang. Dashcam ni kalau yang flagship premium exact tak ada dashcam daripada Proton, tapi tak apa, saya belanja dashcam 70 mi, siap pasang depan belakang je. Kalau tak apalah, flagship X sekalipun walaupun dah ada dashcam yang Proton berikan tu, dia tak sebaik yang dashcam 70 mi ni yang ada depan belakang. Kalau anda beli, saya belanja anda dashcam 70 mi depan belakang lah. Tinting pun kalau tuan-puan tengok ni, dah ada tinting daripada kilang untuk variant flagship, tetapi dia punya kegelapan dia macam inilah, dia macam aquarium juga. Setakat 70% kegelapan, pintu depan ni 50% kegelapan, depan 30% kegelapan. Jadinya dia memang tak macam tak pakai tinting pun ya jugalah, sebab dia agak cerah. So saya belanja anda second layer tint, dia boleh menjadikan lebih baik dia punya heat rejection, bukannya voucher yang mana tak ada nilai pun. Voucher tu kalau diberikan tulislah harga 500 ke apa sekalipun. Okay, variant di bawah flagship ni, dia ada satu variant yang second popular dia adalah premium biasa. Bukan premium biasa, premium lah. Premium tu dia murah 10,000.
yang mana kalau bulanan untuk 9 tahun murah dalam RM111 lah. Kalau untuk 9 tahun. Variant premium ni dia kalau luaran dia rim 16 inci, sama design macam yang lalu, yang sebelum ni. Okay, lepas tu tak ada ADAS yang advance, hanya ada blind spot information system dan sensor-sensor yang di belakang, door opening warning, RCTA, rear cross traffic alert, RCW, rear collision warning. Yang itulah yang hanya ada pada variant premium dan executive. Executive tu lagi kurang orang ambil. Premium ni adalah juga orang prefer, dia masih ada leather seat apa semualah. Yang itu kalau premium dia sesuai untuk orang yang tak kisah tentang ADAS apa semua tu. Beza RM10,000 tu sebenarnya bukan itu saja, banyak jugalah. Macam meter, dia tak meter yang macam ini. Ni LCD full size, yang mana Civic pun tak ada macam inilah, full size, boleh transfer meter, peta, navigation dekat meter panel. Kalau yang premium tu meter jarum, meter analog lah. Premium, executive, meter analog. Tak ada Apple CarPlay Android Auto, flagship saja Apple CarPlay Android Auto wireless. Tire pressure monitoring system pun tak ada kalau yang premium tu. Power seat pun tak ada kalau yang premium. Flagship baru ada power seat. Lepas tu kamera dia setakat reverse camera. Yang flagship ni ada 360, 4 kamera ada. 360 depan, belakang, kiri, kanan dekat side mirror. Lepas tu dia punya head unit tu dia tak ada internet lah kalau untuk variant premium. Yang itu dia ada internet connectivity, dia ada connection dengan Proton Link, yang mana kita boleh kawal melalui handphone kita, nak start engine, buka tingkap, tengok location kereta ni berada di mana. So itu yang kelebihan. RM10,000 anda keluarkan daripada variant premium, dapat benda-benda yang macam itu sebenarnya. Sebenarnya berbaloi lah kalau daripada premium ke flagship tu. Bagi saya memang peningkatan yang banyak lah, yang mana kebanyakannya tak boleh dibuat di kedai aksesoris. Saya nak belanja sikit je interior flagship. Ini dia yang mana kereta termurah boleh buat navigation punya view di meter panel. Kalau lain X90 baru ada navigation, kita boleh transfer ke sini. Yang ini dia punya ISU. Untuk harga kereta yang RM90,000 dapat ISU yang macam ini, ada internet connectivity, ada Apple CarPlay Android Auto wireless. Cukup up to date lah untuk zaman sekarang, untuk kereta yang harga RM90,000. Variant premium tak ada ISU yang ini, dia lebih kecil, resolution lebih kecil. Lepas tu 360 tak ada. Ni ada 360 yang high definition, bukannya yang low resolution. Dia punya stitching, jahitan, gabungan ke-4 kamera ni agak baik lah. Dia tak nampak pun jahitan-jahitan yang tak kemas. Kalau ini kita senang nak mengagak dia lah kalau kita tengah navigate jalan-jalan yang sempit ke apa, ataupun kotak-kotak parking. Okay, untuk yang variant premium, interior sekilas pandang macam ini dia sama je, cuma beza dia dekat ISU dengan meter. Itu yang kurang. Dan dia tak ada ADAS yang lengkap seperti yang ini. Dia ada ICC, dia ada lane keeping assist, steering dia bergerak-gerak sendiri, kita boleh bersila bawa kereta. So itu secara ringkasnya. Dan yang baru ni dia ada lampu di sini. Sekejap, saya buka lampu baru dia keluar lah. Yang dahulu dia punya ini tak menyala lah. Ataupun yang dia punya ni, dia punya design ni dia tak ada silver line ni lah. Ni nampak lebih premium sikit. Untuk variant premium pun sama macam ni. Itu beza yang dahulu dengan yang sekarang. Okay, yang lain semuanya sama. Itu yang Proton hanya namakan ini adalah S70 2026, bukannya MC ke apa yang bermaksud minor change. Ni kita tengok bahagian enjin pula lah. Itu yang dia tukar kan. Jadi saya belanja anda, tengok enjin. Ni tempat nak buka hood depan. Minyak pun di sini. Siapa belum pernah tengok S70 dia punya interior, belakang dia, ruang kaki dia tidaklah sebesar Honda Civic. Ini lebih kurang city dan Vios saja. Walaupun wheelbase nya 2700 mm,
panjang ni, kira macam segmen segmen C yang zaman dulu-dulu seperti Honda Civic FB ke, dia macam itulah lebih kurang ruangan dalaman ni. Jom kita lihat bahagian enjin. Sekarang apa lagi alasan anda tidak memilih S70 berbanding pesaingnya untuk yang sedan berharga 70,000 hingga 100,000 kan? Apa option yang anda ada selain daripada S70 ni? Hanya macam City dan Vios sajalah. Apa lagi yang option yang lain? Mungkin MG5. Itu saiznya yang mana lebih kurang macam S70 ni, cuma enjinnya agak lemah lah, 1.5 NA saja ke dia dah terima facelift yang enjin seperti di luar, dapat enjin turbo juga. Saya pun tak pasti tentang MG5 tu sebab dia kereta yang sejuk jugalah. Dan yang mana ikutkan enjin performance ni, dia mengatasi Honda Civic, yang mana pecotan Honda Civic 0 to 100 tu 8 saat lebih saja, depend pada variant mana lah. Kalau yang ini 7.5 saat, yang mana anda dapat performa ni. Kalau dulu-dulu nak dapat 7 lebih saat ni, anda kena spend 100,000 ke atas, itu yang pasti. At least 130,000. Macam kalau dulu Hyundai Elantra Sport, iaitu 7.7 tak silap, 7.7 saat, tu pun nak kena spend 130 lebih kurang. Yang ini bermula dengan 70,000 lebih saja dah boleh dapat 7.5 saat. Kalau yang lain, kalau Kia Optima GT pun 7.4 saat, kurang 0.1 saat sajalah kalah. Yang itu dah mahal juga, 160,000 macam itu. Yang ini hampir saiz macam Civic, bukan generasi FE lah. FC pun luas sikit daripada yang ini, boleh dibandingkan dengan FD dengan FB generasi Civic yang itulah. Dia ada kalah sikit. Sebenarnya kereta ni, Geely M Grand ni, dia direka untuk bersaing dengan City dan Vios di pasaran luar Malaysia lah. Hanya dia dibawa oleh Proton di Malaysia untuk nak compete kepada Civic dan Altis, dan dua-dua sekali segmen City dan Vios. Dia nak tapau dua-dua sekali, dua-dua segmen C dan B segmen luar Jepun dan Korea ke, macam itulah. Okey, kenapa tadi saya kata kereta ni akan menghancurkan resale value sedan Jepun? Okey, kenapa? Kita boleh lihat sekarang ni Honda, Toyota, dia punya promosi untuk kereta baru, rebate yang begitu tinggi, hampir lah, rasa memang lebih kurang 10% daripada harga kereta lah dia punya rebate tu, kalau kita tengok nak terutamanya hujung-hujung tahun, yang mana permintaan dah makin kurang lah untuk itu. Tu yang diorang bagi rebate untuk kereta Jepun pun dah tinggi macam itu. So secara tak langsung kereta terpakai nanti pun samalah, demandnya kurang. Kita boleh tengok saja market EV pun dah agak bersaing dengan kereta-kereta petrol. Macam Tesla dah ada variant standard, dia dah kacau market. Honda Civic harga dah lebih kurang sama, so orang dah jadi berkira-kira nak pilih sedan Jepun lagi ke, ataupun nak beralih arah kepada macam Tesla yang itu, BYD Seal ke. BYD Seal 6 pun lagi murah daripada yang Civic ke apa yang tu. So fast forward pada 5 tahun akan datang, macam manalah harga kereta terpakai nanti kan. Kalau kita tengoklah akan datang, mungkin Tesla Model 3, BYD Seal nanti akan sama harga seperti Honda City, Vios. Jadi sebagai anda yang siapa yang memburu kereta terpakai kan, dia nak pilih yang mana nanti, jadi pening. Dia lebih akan memilih kereta yang canggih-canggih macam tu lah, yang macam EV yang laju-laju, BYD Seal, Tesla Model 3 boleh pecut lagi laju, jauh lagi laju daripada Civic ke apa kan. Itu yang saya maksudkan, itulah. So zaman sekarang ni jangan beli kereta yang disebabkan resale value semata-mata. Jika anda pilih sebab resale value, anda akan kecewa. Pilihlah yang value for money, yang mana-mana kereta sekarang pun resale value dia akan lebih kurang sama. Apa-apa pun akan tengok demand, bukannya tengok
lagi logo seperti itu, sebab sangat banyak dia punya kompetitor dah sekarang. Kita tinggal di Malaysia, gunakanlah kelebihan harga kereta buatan tempatan. S70 ni sebenarnya logo saja Proton, tapi di sebaliknya dia umpama kereta buatan luar lah, yang mana dia hanya model rebadge. So ramai yang bandingkan S70 dengan Honda Civic. Ya, dia jauh lebih murah S70 ni, tetapi ada je yang benda yang dikalah dengan Civic lah, seperti dia punya handling. Confirm memang kalah lah dengan Civic, yang mana Civic tu kita tahu dia punya suspensi belakang pun multilink. Dia punya, yang ini talaan suspensi ni dia lebih kepada comfort, bukan kepada sporty. Tapi Proton namakan dia Malaysian Sporty Sedan, tapi dia tak tala apa-apa pun tentang suspensi. Anda boleh try pandu uji, dia punya suspensi ni memang tune to comfort, untuk keselesaan saja. Tapi kalau sedan tak apa, walaupun dia tune to comfort, suspension dia lembut, dia punya handling okey je, sebab dia dah rendah, center gravity dia dah rendah. So handling dia dah tak perlu nak buat apa-apa sangat lah. Bagi saya standard pun dah cukup okey lah untuk daily drive. Cumanya mungkin dari segi sportiness tu, dia punya driving feel tu tak boleh lah nak bandingkan dengan Civic. Kalau nak bandingkan dengan City Vios, bolehlah dia menang. Okey, untuk yang itu kalau highway ke apa, dia akan rasa membuai sikit lah. Tapi depend kepada siapa, depend kepada ni lah, kereta apa yang anda drive sebelum ni. Dia macam itulah. Kalau anda dah biasa drive kereta yang suspensi dia agak firm, macam Proton zaman dulu, macam Preve ke apa kan, memang ni anda rasa membuai lah. Tapi kalau siapa yang dah biasa drive kereta macam City Vios ke, yang mana suspensi dia memang tune to comfort, tapi kalau anda drive yang ini pula, dia akan rasa okey sebenarnya. Dia depend lah pada kereta apa yang anda dah biasa drive sebelum ni. Dari segi keselesaan, kesenyapan, memang yang ini boleh dikatakan lebih kurang setara lah dengan Civic ke Altis ke. Cuma ruang saja yang masih kalah dengan Civic. Kalau Vios City je, S70 ni lebih besar, wheelbase pun panjang seperti segmen C yang dulu-dulu. Legroom belakang ni je lah yang mana bagi saya dia agak pendek sikit. Dia tak seluas segmen C yang zaman sekarang ni. Tak sangka anda masih menonton video saya sampai ke saat ini. Terima kasih kerana menonton. Saya tak nak video ni panjang-panjang. Boleh komen apa-apa di ruang di bawah jika ada apa-apa ingin yang anda saya buat video ke apa, ataupun nak saya perbaiki apa. Sangat-sangat saya hargai. Sila like dan subscribe. Assalamualaikum.